Kemudian macam saya katakan tadi, bila guna untuk commercial, bila anda kena pakai pro lah ya. Kalau ke free macam tadi ya. Macam kalau pakai pro, anda boleh masuk ke dalam TV, radio, media sosial dan boleh monetize lah di platform streaming seperti Spotify ataupun YouTube. Itu antara kelebihan bila pakai pro. Kalau pakai free, macam saya katakan tadi, bila berlaku letupan, kita tak sangka lagu anda tu tiba-tiba macam apa je kan. Tapi bila orang suka pula, merebak-rebak, masa tu boleh monetize. Tapi sebab anda pakai account free, maka tak dapat buat apalah nak nolong. So kalau dari segi workflow, kita buat lirik macam tadi, kita generate, lepas tu kita edit, kita polishkan dia bagi cantik lagi, lepas tu barulah kita hantar. Ini workflow dia daripada start to the end. Ini tadi template dia yang anda boleh pakai. Yang bracket ni adalah kita punya meta tag. Ya, anda boleh masukkan genre, tempo, emotion, instrument, vocal type. Lepas tu anda boleh masukkan lirik. Ya, lepas tu anda ini antara permainan-permainan asas lah. Intro tu untuk permulaan. Short instrument build up ni dia macam dia main-main dululah alat instrumen tu. Hook ni untuk benda yang dia mengulangkan perkataan tertentu, brand name ataupun slogan name, anda pun boleh nyatakan dalam square bracket. Outro tu untuk tutup. Ya, spoken word adalah benda yang dia cakap. Call to action, itu pun antara kita boleh gunakan. Tadi mungkin WhatsApp tadi mungkin saya rasa kena pakai CTA here ya. Ini contoh template-template industri yang anda boleh copy dan paste. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.